Okey, kita ada semakkan khot asaf. Besar lagi. Kalau kita tengok ke condongan huruf alif dengan lam ni tak sama. Alif ni dia tegak, kemudian lam ni dah condong ke kiri. Jadi dia mesti konsisten. Alif ni pun condong sama. Kita kena jaga kecondongan huruf. Tu. Jadi condong dia sama. Agak-agak satu titik. Okey, ha tu kena betulkan. Mata pen ada pemutarannya, diputar ke sini. Dan kemudian ini bentuk yang tak tepat. Macam tu. Dan kemudian ekor dia macam tu. Di sini lurus. Di sini dah ada melengkung macam ni. Sepatutnya sini lurus. Di sini je ada betulnya tu. Kepala shot ni kena jaga. Okey. Jangan terlalu nipis. Dah ada lekuk sini, ini mesti kena naik. Okay. Jadi kita tengok sini condong lam yang ini mesti sama dengan semua tiang-tiang yang menegak. Jadi kena condongkan lagi ke sini. Dan kena perhatikan hujung ekor lam ni, hujung lam ni dia mesti macam itu. Dia bukan macam ini. Ni dia, yang ini nampak sangat dia punya apa ni? Nampak berpetak kat sini. Dia tidak berpetak macam ni. Dia agak runcing kat sini. Ini dia sedikit runcing. Dia seolah-olah dia ke sana. Okey, kepala air ni, dia punya leher ni sebenarnya kena betulkan. Yang ini terlalu panjang. Disebabkan dia berjumpa dengan huruf tegak lam tu, maka yang ni dia tegak je. Yang ni terlalu tinggi. Macam tu. Okey, yang ni dia ke sana. Okey.
gigi sin ni nampak dia jadi macam ni. Sepatutnya dia macam tu. Jadi kita tengok dia macam ada huruf ba. Dia tidak menurun sampai ke hujung, dia akan ada naik di hujung balik. Dia dekat hujung ni dia akan naik balik. Alif kena konsisten lah, tolak tu sekali sahaja, jangan tolak 2 kali. Okey, mim ni terlalu kecil. Yang ini sudutnya tak tepat, jadi nampak tebal kat sini. Tu. Mata pen condong macam ni. Jadi dia nampak nipis. Yang ni pun condong macam tu. Okay. Sekali lagi. Okey, huruf waw ni. Kepala waw. Ekor waw. Ala ni boleh tengok yang ni balik. Dan pastikan di sini ada ruang. Yang ini tak ada ruang. Yang ini elakkanlah guna lam yang macam tu. Buat saja lam yang biasa. Okey, tadi kena tengok balik. Okey, Muhammad yang bentuk kedua ni. Sama. Ini pun sama, kecondongan pen tu dah jadi macam ni. Sebab tu dia jadi tebal. Sepatutnya kena condong. Okey. Itu. Dan dari segi baris burung ni tak payah letak Burung ni tak payah letak. Dan kalau tengok baris ni nampak berterabur. Yang ini macam ni. Yang ini condong macam ni. Fathah ni. Dekat sini lagi macam-macam. Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia sebenarnya kalau pendek macam itu, kalau pendek macam tu. Kalau panjang, condong dia sama. Jadi condong ni kena sama. Kemudian sabdu pun sama, dia condong macam ni. Jadi dia tidak ada berubah-ubah kecondongan tu, kena konsisten. Okey, jadi nasihat saya, huruf nampak lemah, jadi kena patah balik, kena belajar balik penulis huruf tunggal.
Sebab dekat huruf tunggal tu adalah dia punya kemahiran untuk kepada huruf sambung. Sebab tu kalau penuskhat yang belajar cara tradisi, mereka tak tulis ayat dulu, mereka akan tulis mengikut mengikut urutan, ya. Dia akan tulis dulu alif bata sampai ya, kemudian dia akan pergi kepada huruf-huruf sambung yang pendek, ba alif, ba ba dan seterusnya. Lepas tu jim alif, jim ba, jim ha, sampailah kepada huruf ha. Mim, ha, sampailah huruf ha, dan barulah akan masuk kepada ayat. Jadi kenapa cara klasik belajar macam tu? Sebenarnya dia nak menekankan pengulangan, menguasai sambungan-sambungan yang asas sahaja, dan kita akan banyak mengulang. Contohnya anda akan ulang berapa banyak kali huruf ba, ya. Kalau daripada ba alif, ba ba, jim ba, fa ba, akan sentiasa menulis huruf jim ini, ya, untuk setiap huruf yang kita jumpa. Dan dekat situlah kita dapat perhatikan bahawa bila pengulangan itu dilakukan, maka lama kelamaan penguasaan huruf itu akan dikuasai lah. Jadi itu kaedah klasik belajar khat. Tapi untuk sekarang ni kita nak cepat, kita terus je kadang-kadang skip, belajar alif bata, and then terus belajar menulis ayat. Sebenarnya nak kata betul ataupun salah itu dia tidaklah ada betul dan salah, tetapi kalau kita nak dapat yang lebih bagus, kita buat step by step, itu yang lebih baik. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.